Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nor. Ini Kirilah. Selamat pagi kawan-kawan. Okey. Harap-harap kawan-kawan tak jadi isu lah dengan tudung Kak Nur ni. Tudung sama-sama je. Sebab kita bukan nak buat channel tudung. Bukan nak jual tudung. Janji kita bertudung dan menutup aurat ya. Jangan dijadikan isu. Okey, hari ni Kak Nur nak unboxing satu jenis makanan yang agak unik sebenarnya. Kak Nur beli ni online lah. Di online, okey. Makanan ni dari Johor kawan-kawan. Kalau tak salah kan diproses di Johor lah. Okey. Dia makanan dia sejenis makanan laut ni. Kak Nur dah buka dia punya tu. Kak Nur beli yang original. Dia ada perasa pedas apa semua dan macam-macam perasa lah. Tapi Kak Nur ambil yang ori. Katanya boleh direct terus makan. Lepas tu boleh buat sambal kan. Dia agak unik. Dia sejenis kehidupan laut. Allah. Sorry kawan-kawan, kita berlawan dengan ayam. Okey. Ni dia boleh makan terus. Okey. Dia dah diproses. Ni RM15. Berapa gram campur gitu gini RM17 lah semua. Okey. Dia rasa katanya macam rasa ketam, rasa udang, macam itulah. Tapi wangi kan kawan. Wangi. Kawan-kawan tengok dia pun pelik. Okey. Kak Nur tuang ya. Ni. Kawan-kawan. Tengok ni. Ni. Nampak? Ini dia sejenis hidupan laut. Dia macam udang pun ada, macam ketam pun ada. Dia macam dinosaur pun ada lah. Ni. Dekat nampak. Ini ialah undu-undu. Dia panggil undu-undu. Ini first time kan. Sebabnya dekat Selangor tak ada binatang ni. Dia kat Johor. Nampak ni. Dia bentuk dia beginilah. Katanya dia macam rasa udang, ketam macam nampak. Sewajarnya makanan laut. Jadi kita nak try makan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasa original. Dia cuma ada sedikit garam dan perasa lah. Dia memang kena makan semua kawan. Kalau nak dikupik, apa yang tinggal? Dia panggil undu-undu. Kawan-kawan boleh pilih. Nak perasa yang original. Yang sambal pun ada. Yang pedas lah maksudnya. Kalau makan macam ni saja terus pun boleh. Cuma bila makan terlalu banyak, dia akan ada rasa masin dia kan. Macam tu lah. Kalau kawan-kawan makan, dia sama macam udang. Kawan boleh cari dekat TikTok. Dan kawan tulis je undu-undu. Ramai yang jual. Kak Nur beli ni sebab Kak Nur tengok ramai yang beli. Jadi Kak Nur pun belilah. Sewajarnya udang. Dia tak adalah isi sebab kita memang makan terus. Mungkin ada juga orang panggil kutu laut tu kan. Tapi dia bukan kutu, dia macam udang. Ini dia kawan-kawan. Katanya dekat Johor banyak dijual. Apa? Yang fresh tu kena pergi tempat dia lah. Kita boleh masak sendiri kan. Macam kudapan kan kawan. Macam kudapan. Ni. Undu-undu. Makanan unik. Kawan-kawan boleh cubalah kalau kawan-kawan nak. Ya. Kak Nur dah cuba ni. Dah tahulah. Sewajarnya makanan laut. Boleh lah kalau sambal lebih sedap. Ini original je.
Dia cuma ada garam, dia letak sedikit bawang putih. Sebab dia rasa original dia kan. Itu saja video Kak Noh hari ni kawan-kawan. Kita makan undur-undur. Bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalannya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.